Penganalisis politik berpandangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim masih kekal stabil walaupun wujud ugutan daripada segelintir pemimpin UMNO untuk meninggalkan kerajaan perpaduan. Menurut pemerhati politik, langkah UMNO keluar kerajaan bukan sahaja tidak menguntungkan parti itu, malah berisiko melemahkan kedudukannya sendiri. Ketika ini, Anwar mendapat sokongan 153 ahli parlimen. Sekiranya UMNO dan BN menarik diri bersama 30 ahli parlimen, Anwar masih mengekalkan majoriti dengan sokongan 123 ahli parlimen. Kestabilan kerajaan juga boleh diperkukuh melalui sokongan rakan sekutu lain termasuk Gabungan Rakyat Sabah, Warisan, PBM serta Ahli Parlimen Bebas. Pensyarah Bersekutu Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Syaza Shukri, berpandangan UMNO ketika ini lebih mendapat manfaat dengan kekal dalam kerajaan madani walaupun terdapat rasa tidak puas hati dalam kalangan ahli parti. Beliau menegaskan jika PAS mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional, UMNO tidak lagi menjadi keperluan kepada gabungan itu sekaligus menutup ruang untuk kebangkitan semula muafakat nasional. Sementara itu, penganalisis politik Wong Chin Huat berpandangan kerjasama UMNO dengan PAS bukan langkah strategik kerana kedua-dua parti bersaing dalam kelompok pengundi yang sama. Menurutnya, dengan hanya 26 kerusi parlimen berbanding 44 milik PAS, UMNO berisiko menjadi rakan junior sekiranya menyertai gabungan tersebut. Wong turut menegaskan kelebihan UMNO kekal bersama Pakatan Harapan adalah jelas memandangkan PH masih memerlukan sokongan UMNO selagi gagal menembusi sokongan Melayu secara lebih meluas. Penganalisis turut mengingatkan bahawa prestasi UMNO yang terus merosot sejak 2004 menjadikan kestabilan dalam kerajaan sebagai pilihan paling realistik untuk kelangsungan politik parti itu buat masa ini.